Trip 6 hari 5 malam ke Surabaya. Actually misi utama adalah pergi ambil bibik di kampung dia di Jember Timur Tengah. Jauh ya. Ni welcome to Surabaya. Perjalanan dari KL nak ke Surabaya Airport ambil masa 2 jam lebih. Kita orang sampai dalam pukul 3 petang. Sampai-sampai je kita punya supir dah sampai. Kemudian dari Surabaya Airport kita nak ke Aston Hotel dekat Jawa Timur. Tempat dia jauh-jauh tau panas juga bontot. Duduk dalam van lama-lama. Sementara tu kita orang makan malam dekat restoran ni. Aku tak tahu apa nama dia tapi lawa ya. Banyak pot OOTD. Yang penting makan kat sini sedap-sedap ya. Mewah ya restoran dia. Ni cantik nak duduk dekat atas boleh, nak duduk dekat bawah pun boleh. Kita orang duduk kat area sini. Kau tengok apa jamu kita malam ni. Ikan bakar ada, udang celup tepung ada, macam-macam ada lah. Yang penting semua licin boliau sebab masing-masing kelaparan. Selesai makan malam, kita orang bergerak ke hotel penginapan kami iaitu di Aston. Restoran tadi dengan Aston Hotel ni dekat je. Dalam 15 minit ke 20 minit dah sampai dah. Muka dah barai masing-masing, nak katil, nak mandi je. So esok pagi nak siap-siap gerak awal untuk ke Kampung Bibi. Sebab tempat dia jauh-jauh tau. Welcome to Aston Hotel. Aku sebilik dengan mak usul aku, dengan Irene, mak aku, dengan adik aku. Kami sederet je, cuma bilik je lain-lain. Bilik ni tak ada link. Just nice, okay lah untuk 3 orang dalam satu bilik. Sungguh pun masing-masing dah kepenatan. Aku tetap ada energi untuk buat vlog ya. Ni keadaan toilet dia. And then ni dia punya ruang untuk tidur. Space dia agak besar jugalah untuk 3 orang dalam sebilik. So esoknya kita orang siap-siap pakai baju beraya sebab nak raya rumah bibi ya. Seawal 9 pagi kita orang dah keluar daripada bilik hotel. Sebab perjalanan nak ke kampung bibi ni makan masa 2 jam juga. Finally sampai juga ke kampung bibi. Welcome to Jember Timur Tengah. Ni perkampungan rumah bibi. Rupanya kawasan-kawasannya dekat dengan rumah saudara dia. So kita pergi rumah yang ada mak bibi. Rumah bibi kemudian. So bibi dah siapkan makan-makan untuk 3 orang ya. Aku macam ni perak jugalah masuk kampung orang. Cantik ya kawasan dia. Rumah kat sini padat-padat ya. Rapat-rapat macam gini. So sambil datang, kita datanglah terus beraya. Masing-masing pakai baju kurung. Adik aku je tak pakai baju Melayu. Irene macam biasalah jumpa bibi dia. Macam 30 tahun tak jumpa. Walhal sebulan je bibi cuti balik kampung. Kau tengok bibi. Kita orang datang 4 orang tapi dia punya jamu makanan macam dekat 20 orang datang. Ni ada apa? Nasi, ayam, sate, mi. Lepas tu bibi sempat lagi bawa